Ramai orang cakap ubat psikiatri ni menakutkan, tapi tahu tak, ada satu ubat yang selalunya jadi first choice untuk rawatan anxiety dan depression. Nama dia sertraline. Iklan sikit. Kalau anda ada rasa murung, rasa anxiety yang melampau atau nak cek kesihatan mental anda, jangan tunggu lama-lama. Anda boleh buat saringan dan konsultasi kesihatan mental di klinik saya di Nilai. Senang je, kita borak santai dulu sebelum decide rawatan apa yang sesuai. Okey, berbalik pada topik tadi. Ubat sertraline ni dia famous sebab dia banyak kajian menunjukkan bahawa ia punya berkesan untuk rawatan seperti depression, anxiety, OCD, PTSD. Tapi dia tak mengantuk sangat. So ramai pasien yang masih lagi boleh function macam biasa pada waktu siang. Risiko naik berat badan dia lebih rendah lah sebenarnya berbanding dengan setengah ubat yang lain, dan dia selamat digunakan untuk jangka masa panjang dengan pemantauan doktor. Macam biasa, ubat sertraline pun dia ada kesan-kesan sampingan dia seperti mana dengan ubat yang lain juga. Ada orang dia akan rasa loya sikit, rasa sakit perut, cirit pada awal-awal kita start ubat lah. Dia boleh ada kesan sexual side effect juga. Contohnya macam lambat climax ataupun boleh mengurangkan nafsu juga. Ubat ni sebenarnya dia akan ambil masa sikit, 2 hingga 6 minggu baru boleh nampak kesan yang penuh. Jadi kena banyak sabar sikit lah sebelum kita start ubat ni. Dan kalau kita stop mendadak, dia boleh menyebabkan withdrawal symptom. Jadi jangan berhenti ubat sendiri. Kalau anda nak tahu ubat ni sesuai ke tak untuk anda, kita boleh set appointment dengan saya dekat klinik saya di Nilai. Kita boleh check, kita sembang sama-sama, cari solution sama-sama. Take care.